Hai semua. Okey, petang ni saya nak bawa anda semua experience pengalaman kami sekeluarga menaiki bot santai-santai di Tasik Timah Tasuh sewaktu hari merangkak senja. Details tentang booking dan waktu operasi boleh tengok di description nanti ya. Tak rushing-rushing, tak kerja apa-apa, just nak enjoy je angin petang dan enjoy pemandangan sunset yang tenang. Sementara nak tunggu bot sampai, kita boleh bagi makan ikan lampang liar yang datang disangka ikan ni. Hanya senyum dan mata berbicara di Tasik Timah Tasuh kita. Belajar erti tenang jiwa, tak perlu jauh untuk rasa bahagia. Cukup saat ini, cukup kita. Ini senja kita, indah sederhana. Ombak tak kuat kan? Waktu Ombak tak kuat kan? Ada depan boleh ah. ujung cahaya, ketawa kecil, hati pun lega. Bahagia itu rupanya dekat saja. Ini senja kita, damai terasa. Langit dan air Bukit-bukit di sekeliling Tasik ni cantik betul bila kita tengok dari Tasik. Rasa macam semua masalah tinggal dekat darat sekejap. senja aja kita menikmati waktu. Mentari pulang di balik gunung. Kami dibawa hopping ke satu pelanta di mana di situ ada banyak pokok kiambang liar yang tumbuh dengan bunga-bunga purple-nya yang berkembangan. Cantik sangat, sesuai sangat untuk kita bergambar OOTD di sini. Dalam ingatan, tak semua hari perlu sempurna. Cukup indah untuk dikenang. Hari ini kita pilih bahagia dalam senyap yang menenangkan. Jika esok datang dengan cerita baru, biarlah hari ini jadi pelabuhan, tempat hati pulang tanpa ragu. Angin petang pun best. Tak panas, tak sejuk. Masing-masing excited tengok air, bot lain lalu dan mestilah ambil gambar tak henti-henti kan. Indah selalu. Kadang-kadang tak perlu pun pergi jauh-jauh. Yang dekat-dekat ni pun kita tak habis explore kan. Cruise ni tak lama, dalam 30 minit macam tu. Tapi cukup buat kita rasa best lah petang ni. Tanpa syarat sedikit. Tasik Timah Tasuh ni memang sesuai kalau nak healing-healing. Datang, naik bot, tengok senja, balik rasalah lapang sikit. Okey, itu je nak share buat kali ini. Kalau ada rezeki lagi, memang kami nak repeat lagi. Rindu menjauh